Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo, right pentau. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so saya sekarang ni on the way nak ke Seri Kembangan. Saya on the way nak ke SH Bikers. Okay, hari ni saya nak tengok depan mata saya dua model. Bukan dua model, satu model dua color. Iaitu Moto Morini Escape 1200 V2. Ada color merah, ada color hitam. Saya rasa sepatutnya ada lah. Dengan harapan benda tu belum diregister keluar. Saya nak tengok pasal saya tengok video Wira, dia dah pergi tengok motor kat SC Bikers. So saya pun nak pergi tengok juga lah. Ini namanya racun diri sendiri. Dia kata nanti nak buat review lah, Moto Morini versus Pan Am. Saya kata mari cuma Pan Am rotek mati lagi lah. Saya pun tak dapat lagi ID insurans ni. Sebab tu kena dapat dalam masa terdekat dia lah. Dah dapat nanti saya nak renew Pan Am, boleh lah kita keluar bersama Wira nanti Besi Keluli. Okay, so saya dah tahu dah motor tu. Saya dah test ride dah motor tu masa dekat China. Cuma saya nak tengok dia punya meter dia semua lah. Pasal masa dekat China tu meter dia dalam bahasa Cina. Jadi saya nak tengok lah kokok meter dia ada perubahan ke, and then SC finishing ada perbezaan ke, mungkin dengan produk lokal diorang dengan produk ekspor berbeza ke, kita tak tahu. Saya tak tahu. So ni barulah sendiri nak tengok depan mata live yang Malaysia punya. Dan dekat Malaysia punya datang sekali, nanti sekali dengan box. Saya rasa ni lebih kurang mesti macam King punya lah, MT450 tu. Beli motor dulu, bawa balik. Nanti bila box dah sampai nanti baru diorang panggil balik lah. Pasal rasa box ni bukan Moto Morini punya. Box ni rasa under enforce. Saya rasa lah, tak tahulah. Kalau kata dapat box Moto Morini lagi lawa lah. Saya pun ada terfikir juga macam nak trade in Pan Am, ambil Moto Morini. Tapi buat masa ni saya nak selesaikan hutang-hutang mana yang patut dululah. Pasal nanti kadang orang kata, wah beli motor tu ni hutang tak ada bayar kan. So tak nak, saya nak settlekan hutang-hutang dulu. Kan tak payah pening kepala. Nanti nak beli apa, belilah. Kita growkan channel ni dulu, kan. And then kita tengok macam mana lah. Let's go. Kita ke SH Bikers. Let's go. Okay guys, Assalamualaikum and good morning YouTube. So saya sekarang ni berada dekat SH Bikers Sdn Bhd, dekat Seri Kembangan. So dengarnya motor yang saya suka, tapi tak tahulah mampu beli ke tidak. Tapi saya suka, saya jatuh cinta. Memang boleh tergadai apa saja dekat rumah tu untuk Moto Morini Escape 1200 V2. Dia punya rupa dia sekarang ni yang ada bersama saya ini pun dah customer punya. Color merah, color hitam tak boleh tengok. Ada customer dah reserve, tak bagi tengok, takut calar. Tahniah buat Wira Besi Keluli. Kalau kata nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, sila ke channel Besi Keluli. Subscribe siap-siap pasal dia akan bagi full review pasal motor Morini Escape 1200. Jom kita masuk dalam, kita tengok motor. Okay guys, so inilah dia motor yang saya test dekat China itu hari tu. Moto Morini Escape 1200 engine V-twin ataupun V2. Ni dia Corsa Evo. Okay, so motor ni didatangkan dengan 24.5 petrol tank dia, isi padu dia, rim depan dia 19, belakang 17, datang dengan tayar Pirelli Scorpion, tak payah fikir nak tukar tayar. Brake depan belakang dia Brembo, atas pun Brembo, clutch pump pun Brembo. Okay, motor ni features dia banyak gila, dengan exhaust dia pun dah cukup bising dah. Suspension ni fully adjustable lah, tapi bukan elektrik. Dia fully adjustable tetapi manual lah. Datang dengan lampu yang cantik, lampu projector, ada DRL dan juga ada cornering assist, liquid cool dan juga oil cooler. Memang menarik gila lah. Dia punya mode ada 5.
Nanti datang sekali dengan 3 kotak. Harga pengenalan memang 49,800, tapi sekarang ni harga dalam 51-52 lah pasal datang sekali dengan box. So kalau kata korang beli motor, mungkin box tu tak sampai lagi, bawa balik motor dulu. Nanti bila box ada baru diorang panggil. Kemungkinan kalau kata sempat, mungkin datang sekali dengan box. Kita tengok dia punya meter dia. Meter dia ada auto color, ataupun nak pilih color hitam, ataupun nak pilih color putih. Ni yang color hitam lah. Boleh pilih auto ataupun nak manual. So dia punya mode dia ada all terrain, ada sport, ada road, ada wet, ada off road. Korang ada 5. Kau tengok ini. You macam Ducati, dia boleh set engine ratio. Boleh set engine ratio lagi. Remote kan, you can boleh disable, able. So boleh tambah-tambah lagi. Engine nak low ke, lepas tu traction control nak macam mana ke. Engine braking. Traction control ni ABS. Dengar tu. So best gila, boleh adjust lagi macam mana yang korang nak. And then dia datang dengan ada radar belakang. Dia ada radar belakang, lepas tu ada kamera depan. Okay, ada kamera depan dia. Lepas tu dia ada kat signal ni, nampak tak ni? Signal pula kat mirror ni. Dia ada satu lambang, kalau kata ada motor lalu ke ada kereta ke, dia akan menyala sama macam kereta-kereta sekarang semua ni. Bagi saya memang cukup. Dengan harga tu saya rasa tak ada motor yang boleh tandingi lah. Dengan harga yang di offer ni, saya rasa tak ada motor yang boleh tandingi. Yang ni lampu depan dia. King, terus start je King. Halang-halang. Rem sikit dah. Bunyi dia pun dah jahat dah. Lampu depan dia. Alright. Dah. Bunyi dia bising gila guys. Memang best gila. So kalau kata korang beli, tak perlulah nak kelang kabut nak tukar exhaust. Even kawan saya yang pakai motor MT450 ni pun dia kata dia nak trade in. Dia nak trade in ambil motor ni. Merah ke hitam ke? Merah Bukan semalam kau kata merah nampak macam murah ke? Tiba-tiba dah cantik pula apa yang aku pun merah kot. Hitam aku tak sanggup nak jaga. Pasal kalau hitam, bukan aku tak suka, dia tak nampak dia punya lekuk. Pasal plastik dah hitam, dia punya cover set pun hitam, semua dah hitam, dia tak nampak dia punya. Putih tak masuk. Kalau putih memang lawa gila, serius. Tapi tu lah, patutnya ada. Atau dia saja nak kalau sampaikan hitam merah dulu, sehari baru dia belanja putih pula kan. Putih lawa gila, nampak lagi besar ni. Itu dia kutas kena putih lah, memang lagi besar. So itu je lah guys. Lebih-lebih korang datang ke SS Bikers, cari diorang ni lah, cari Mr. Wong, cari Jeremy, cari team SS Bikers kat sini. Dia punya yang ni dia manual lah ni, tolak dan tarik. Mr. Wong tunjuk demo sikit. Tolak ke depan, turun. Naik dia ada beberapa step. Okey. Ketat sikit. 51,000, 52,000. Lazat sangat ni. Belakang ni. Oh terang gila. Sekejap lagi. Sekejap sekali. Ini video tu TikTok pula. Okey guys, lampu belakang ni terang tu dia. Tahniah lagi sekali lagi tahniah Okey guys, so dah habis dah tengok motor. Tapi itulah, jujur cakap, saya fikirlah apa motor yang harga 52,000 yang rasa berbaloi untuk beli, yang sama ada sama taraf dengan motor Morini Escape ataupun lebih daripada dia. Tak ada guys. Even CM motor pun 58 lah lebih kurang lah. Escape Explorer ke apa nama dia, yang full spec tu, itu pun 800 JMT engine KTM. Horsepower pun tak sampai 100 kan. Lepas tu apa model lagi? Apa KTM? Tak ada setanding dengan dia. Harga 50,000. Apa lagi? Honda Transalp pun lebih daripada 50,000. Itu pun baru 750 basic je. Tu saya fikir apa lagi? Suzuki tak ada. Yang 1,200 engine V full package lah, dengan radar, dengan quick shifter, dengan apa semua kan, dengan tank 24.5. Hai, demam sudah aku ni. Dah kena brainwash lah. Ada siapa nak beli Pan Am tak? Nak jual murah-murah lah. 70,000 ambil lah. 70,000 70,000 ambil lah. So okay,
Video saya pun sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Saya dengan King nak pergi makan kejap. Alright. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI, dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo, right